Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you guys new, please subscribe and hit the notification bell. And thank you so much and let's get started. Okay, semalam hari guru. Semalam tak ada nak buat video. So hari ni saya nak buat unboxing untuk video hari guru punya hadiah. Disclaimer, okay, semua hadiah ni tak kisah pun sebenarnya bagi Usai. Kalau murid tu bagi kat ucapan pun saya rasa dah macam syukur dan seronok. But this is my first time, so excited. Kali pertama jadi guru dan kali pertama dapat hadiah daripada murid-murid sempena hari guru. So sangat excited. Jadi Usai nak mulakan saya punya unboxing sekarang. First sekali adalah saya dapat hadiah ni daripada semua guru-guru. Saya semua guru dan juga sekolah. Sebab Usai dah berkhidmat 3 bulan dekat sekolah tersebut. So dapat hadiah adalah samping. Sangat cantik, Usai sangat suka. Sangat-sangat cantik. Usai akan buat kenangan lah untuk Usai raya ke kan. Thank you cikgu-cikgu dekat sekolah. Next daripada Cikgu Junaida. Okay, actually macam guru-guru dia ada bagi, maksudnya bertukar-tukar hadiah lah kan. Tukar hadiah tu saya dapat daripada Cikgu Junaida. And then Usai punya hadiah dapat kepada Cikgu Anis. Terima kasih Cikgu Junaida. Bunga dan juga terima kasih. Okay, next daripada adik siapa ada nama kat dalam ni. Okay, dia dah bagi. Yeay, World Teachers Day. Wow, ni je lah kot. So boleh guna lah untuk letak bekal makanan ke, gula-gula ke. Terima kasih. Saya ada kerongsang Thank you so much. And then saya dapat selamat hari guru. Terima kasih cikgu from Amsha Aryan. Terima kasih Amsha. Thank you. Then fresh flower. Saya paling suka tau. Favorite Usai adalah fresh flower sebenarnya. So thank you pada adik ni. Ni saya tak nampak sangat, tapi saya ada bergambar je. Ada setengah student tu pelajar Usai tak dapat bergambar, tapi ada setengah Usai dapat bergambar. Usai kenal siapa yang bagi. Flower ni daripada siapa? Oh, dapat fresh sekali. Okay, kasih. Siapa? Mungkin letak nama ataupun namanya tercabut. Tapi Usai perasan lah sebab Usai ambil gambar kan. So thank you sebab bagi coklat. Oh, apa ni? Oh, Belgian coklat albab. Coklat albab. And then ada glue, ada pen merah. Terima kasih. Pen patut dibagi ni. Dari siapa Banyak sangat pen. Pen dan juga pen merah Faham-faham je cikgu banyak menanda. Iskandar. Thank you Iskandar. Alisa kot. Alisa. Thank you Alisa. Thank you. Dia tak ada nama tapi thank you sebab Usai ambil gambar, so Usai kenal lah siapa. Ni anak murid Usai dan juga mak ayah dia pun rapat dengan Usai. Pen daripada dan kitchen daripada Zarish 3 Muslim. Thank you Cikgu Sairi. Terima kasih tau. Ni daripada Arif. Thank you Arif. Yang ini tak ada nama. Nanti Usai take note balik siapa yang bagi kasih tau. Wow, and then dapat tasbih, zikir, and ada pen merah dan juga kalender, penanda buku. Alisa, Sofia, 2 Bukhari. Kasih. Saya dapat butang baju. Kasih tau. Daripada Imran Hadif. Terima kasih Imran. Saya bagi cikgu buku. Berguna sangat untuk cikgu nanti nak buat nota. And then Imran bagi Happy Teachers Day, and ada pen, and ada whiteboard semua kan. Thank you. Semoga awak merezeki sihat selalu dan menjadi insan yang cemerlang. Okay, saya akan simpan. Cikgu akan simpan. Happy selamat hari guru. Tapi wah, dia bagi, mungkin saya tengok gambar dia ada bagi boleh berguna untuk Usai mandi, untuk cikgu mandi. Lepas tu ada tisu dan juga. Terima kasih. Seterusnya hadiah daripada Lutfia. Terima kasih Lutfia. Wow, Lutfia bagi apa ni? Teh ke? Gula-gula layer strawberry. Terima kasih. Dan dia ada gula-gula. Wow, nanti cikgu boleh makan. Cikgu boleh letak dalam bekas yang cikgu Junaida bagi. Terusnya daripada
Madina, Alia Madina. Terima kasih. Dia bagi macam ni. Lepas tu dalam dia ada ucapan lah Cikgu Sairi. Lepas tu ada pen. Cikgu sangat suka sebab cikgu pun cikgu seni kan. Dapat macam ni memang cikgu rasa pelajar ni memang kreatif. Seterusnya daripada Muhammad Tarik Shah. Terima kasih Tarik Shah. Bagi cikgu hadiah buku nota macam ni. Bagi pen. Cikgu sangat terharu. Terima kasih. Next daripada Usman Afan. Terima kasih Usman. Teachers Day daripada Salsabila Amna Anwar. Terima kasih. Cikgu akan makan dapat pen sekali. Terima kasih. Dapat surat dan juga saya rasa pen kot. Pen kan? Daripada untuk Cikgu Sairi, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Dari siapa? Cikgu pun tak nampak sangat tulisan. Zara Himani. Zara Himani. Mungkin cikgu tengok apa di awak. Terima kasih. Terima kasih tau. Nanti cikgu akan gunakan untuk cikgu menanda awak punya buku nota, buku latihan. Okay. Terima kasih. Okay, next daripada Afia Hana. Teacher Rose. Kemarin lagi awak jumpa cikgu lari tapi salah bagi hadiah punya. Nanti cikgu kena datang sekolah balik lah bagi dekat Teacher Rose. Awak macam-macam Main nangis nak jumpa cikgu, nak bersalam. Mungkin excited kot nak jumpa cikgu. Dan juga sebab kawan-kawan semua pergi jumpa cikgu kan, dia pun bagi hadiah je tapi tak tahu siapa. Ahmad Hadi. Terima kasih Adif. Selalu suka main bola. Jumpa cikgu nak main bola. Cikgu jom pergi padang main bola. But awak sangat sedih cikgu. Terima kasih bagi jam. Terima kasih bagi jam tau. Nanti cikgu boleh letak kat bilik cikgu. Sebab bilik cikgu tak ada jam besar. Terima kasih. Susah je. Cikgu pun tak kisahnya. Tapi bila awak dah bagi, cikgu ambil je lah dah ada bateri je dah bagi kan. Terima kasih. Wow, thank you. Next ada nama juga. Nanti cikgu tengok. Kan gambar pula tak semua yang nampak. Oh, tisu. Terima kasih tisu. Nanti cikgu boleh guna. Next dapat buah daripada Cikgu Sairi. Okay, daripada Mariam Kesha. Mariam Kesha ni rajin tau dia. Dia selalu datang kelas cikgu. Lepas tu cikgu buat tuition, dia datang. Bagus dia. Banyak sangat keychain, magnet semua. Daripada Muhammad Zuhai. Terima kasih cikgu mengajar saya. Sama. Okey, dapat terpawai. Nanti saya boleh gunakan bekas food container ni. Seterusnya adalah Aish Putra. Thank you Aish Putra. Aish Putra ni baik sangat dengan cikgu. Bagi sabun. Terima kasih. Aish Putra bagi pen untuk cikgu. Bagi sabun. Cikgu guna boleh buat cuci tangan, boleh buat mandi. Lepas tu ada tisu. Lepas tu ada tisu. Next. Dia bagi buku, bagi marker, bagi pen, bagi tisu, pen. Terima kasih. Terima kasih. From Dira to Husairi. Terima kasih. Awak bagi apa? Wah, dapat Apollo. Lepas tu dapat collection tape, marker, pen. Cikgu dapat. Duran sangat barang ni tau. Cikgu tak sangka nak bagi Ni siapa punya? Awak punya ke adik awak punya? Pada thank you so much. Cikgu sangat menghargai setiap pemberian. Nanti cikgu boleh bagi anak buah cikgu main. Tu Ustaz Husairi. Ustaz Husairi from Nur Ramadhani. Terima kasih. Awak bagi apa? Wah, terima kasih. Cikgu akan guna untuk buat cikgu solat nanti. Thank you tau. Seterusnya daripada Aish Takif. Terima kasih Mama Aish Takif.
sebab bagi ni. Nanti cikgu boleh guna untuk cikgu mandi, cikgu cuci tangan. Oh, boleh berkumur-kumur. Ada tisu basah lagi. Cikgu PJ. Naik daripada kepada Cikgu Seri dari Syaura Nurfatana. Terima kasih. Bagi apa? Wow. Wow, terima kasih. Wangi. Kasih hadiahnya. Lepas tu dia ada bagi. Terima kasih cikgu. Cikgu luar biasa. Okey, nanti cikgu letak dekat cikgu punya peti sejuk pada Ariel Muzaffar. Terima kasih Ariel. Wow, dapat roti. Terima kasih. Dapat coklat. Dapat pen. Thank you. Cikgu sangat suka, favorite cikgu. Dapat pen. Terima kasih. Nanti cikgu gunakan Cikgu dapat ada biskut. Wah, terima kasih. Lepas tu ada marker dan juga pen. Terima kasih. Nanti cikgu tengok balik siapa yang bagi sebab ada gambar kan. Sebenarnya ini pun tak ada, tapi sebab cikgu ada ambil gambar je, cikgu boleh tengok siapa yang bagi. Thank you. Nanti cikgu boleh guna buat nota cikgu. Cikgu pun banyak tuition nak buat nota nanti. Tuition cikgu kena take note nanti. So ni memang berguna untuk cikgu. And then cikgu dapat lagi pencil box. So dapat marker, dapat keychain, dapat wow, Nutella, dapat marker. Nanti cikgu guna, okey. Sebenarnya dapat coklat daripada Haziq. Thank you Haziq. Betul coklat. Terima kasih. Nanti cikgu tunjuk nama. Thank you so much. Dapat gula-gula. Ini daripada Happy Teacher Day from Malik. Tu Cikgu Usai. Terima kasih. Awak bagi ni ya. Wah, thank you. Oh, nanti cikgu boleh guna untuk buat minum. Terima kasih Malik. Cantiknya. Sawan. Buku, thank you. Ada puang kereta, ni cikgu boleh guna untuk dalam kereta cikgu. And pen, terima kasih. Tu cikgu dapat Dani Akil Kalish ke? Okay, thank you. And then okay, nanti cikgu makan, okay? Terima kasih. From Fansuri kepada Cikgu Husairi. Okay. Apa ni? Oh, tak ada apa-apa Ini minyak wangi. Boleh cikgu bawa pergi sekolah. Terima kasih. Yang ni daripada Hasif Dua Ibnu Sina. Okay, terima kasih. Siapa tu tak pasti. Nanti cikgu tengok gambar balik, okey? Terima kasih. Nanti cikgu makan. Anas Khan Faik. Anas Khan Faik. Betul ke? Lepas tu dia bagi ni pemadam. Nanti cikgu boleh pemadam dekat whiteboard cikgu yang cikgu beli tu. Cikgu boleh padam. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu boleh lap. Cikgu boleh ni apa? Bunga ke? Mainan Next adalah Cikgu Hushairi. Terima kasih. Daripada siapa? Saya pun tak tahu. Nanti cikgu tengok nama awak pen, ada gula-gula, coklat. Next. Wow, special sangat ni. Wah, ada pen, ada marker. And then ada highlight. And then ada apa ni? Ataupun something yang what is that? Oh, okay. Sekejap. Kaca balang. Thank you. Mesti kertas A4 ataupun kertas. Thank you. Nanti cikgu boleh guna untuk cikgu print barang lah. Function teruk. Thank you Naura. Kepada Cikgu Sairi. Dia siap kerja cikgu. Masa cikgu tak dapat bergambar sebab cikgu tengah makan dekat kafe. Tapi dia datang kerja. Thank you. Nanti cikgu guna apa?
Oh, beg. Jadi cikgu tak payah beli beg lagi. Cikgu ada beg bekal cikgu. Terima kasih. Cantik beg ni. Next, Cikgu Sairi. Wah, ada gula-gula. Wow, strawberry banyaknya. Mesti dekat Cameron Highland Atau ada pen dan juga marker. Thank you. Seterusnya marker dan pen. Terima kasih. Daripada Wan Akifah Naila binti Wan Muhammad Isa. Seterusnya daripada anak murid cikgu juga. Terima kasih. Cikgu Husyairi ditulis sini. Cikgu Husairi. Okey, terima kasih. Next, kepada Cikgu Husairi, Cikgu Muhammad Husairi bin Kamisa SK BP2. Terima kasih. Berguna ya. Paling function teruk lah ni. Buat cikgu pun dah memang memerlukan ni. And dia ada pen, cantik pen ni. Thank you. And then ada KitKat. Terima kasih. Ni pun cikgu sangat favourite lah. Kipas sebab cuaca panas kan. Macam tak tahu je cikgu suka kipas. Cikgu memerlukan udara yang sangat lancar. Terima kasih. Terima kasih. Comelnya. Thank you. Ni pun saya tahu. Nanti saya tengok banyak gambar. Terima kasih. Next daripada Muhammad Nur Syazwi. Terima kasih tau. Oh, dapat stokin. Aku dapat stokin, dapat beg. Iklan daripada Muhammad Nur Syazwi. Terima kasih. Terusnya kepada Cikgu Sairi. Okey, selamat guru daripada Adni Nuha binti Fairuliza. Thank you. Anak murid cikgu ni seorang ni memang baik. Cikgu memang suka sangat cara dia melayan cikgu, cara dia sopan santun, mendengar kata cikgu. Wow. Oh, boleh cikgu menanda take note nanti. Wah, ini favourite cikgu tau. Pen macam ni cikgu suka sebab semua dalam satu. Cikgu boleh guna nanti. Dan juga ada marker pen. Wow, nanti cikgu boleh take note. Tu Cikgu Sairi from Uwais Mikael. Terima kasih. Baiknya awak ni bagi macam-macam. Bagi botol, ada biskut, ada favourite cikgu. Cikgu suka ni. And then ada konflik ke? Konflik. Ada gula-gula. Ni coklat cookies. Terima kasih. Kau ni mau main apa? Dia bagi mainan dia. Kelakar sangat. By the way, thank you. From Fakiha. Terima kasih Fakiha. Dia bagi bag. Oh, bag shopping. Nanti cikgu boleh shopping pakai bag ni. Oh, seterusnya ada buku nota dalam ni. Happy Teacher's Day. From Rania Sumaya. Thank you so much. From Raisha. From Cikgu Sairi. Terima kasih. Bagi pen And then tu Cikgu Husaini. Cikgu Husaini tu Husaini abang cikgu, tapi tak apalah ya. Terima kasih. Wow, batu seremban. Terima kasih. Bekas ni boleh buat bekas gula ni. Terpawai lagi. Thank you. Jenama terpawai. Kepada Cikgu Sairi, terima kasih. Terima kasih Cikgu Sairi. Terima kasih for pen, marker pen, whiteboard, tisu, coklat and wow. Oh, bagus. Ada thank you. Dan ada kitchen lah ni kan. Kitchen dan terima kasih teacher from Alisha. Thank you. Bagi cikgu macam-macam hadiah. Okay, selamat hari guru. Cikgu Sairi, saya minta maaf kalau ada buat salah. Saya sayang cikgu. Selamat berpindah. Thank you. Sedihnya.
Selamat Hari Guru daripada Ilhan Mikael. Pasang surut berhenti dulu, sudah pasang baru berangkat. Orang patut menghormati guru, petua dipegang, ilmu diingat. Terima kasih, betul. Thank you so much. Ada coklat, ada gula-gula, ada pen, ada stapler punya ubat, and ada chalk. Saya paling excited, nanti cikgu boleh chalk. Kedatangan kamu, cikgu boleh chalk best. Apa ni? Great. Great dan juga good. Very good. Ini ada daripada Aisyah. Terima kasih Aisyah sebab bagi cikgu coklat. Cikgu suka coklat. Next surat. Selamat Hari Guru. Terima kasih sebab mengajar kami. Sama-sama. Thank you. Happy dapat surat macam ni. Mengumpulkan surat-surat ni yang sebenarnya bermakna bagi cikgu. Cikgu boleh simpan buat kenangan. And then daripada kepada Cikgu Sairi, terima kasih atas segala ilmu yang telah cikgu curahkan kepada kami. Saya sayang kepada cikgu. Sama. Dia bagi sekali madu. Cantik dia buat. Sorry cikgu terkoyak. Dia siap tanpa stiker lagi. Excited betul Sorry terkoyak. Terima kasih. Thank you. Apa yang jatuh? Oh, dia bagi sekali keychain. Terima kasih. Ada magnet fried. Macam ni cikgu tak tahu siapa bagi Cikgu tengok gambar pada. Terima kasih. Punya sekolah bertemakan aviation, iaitu airlines punya tema penerbangan. Ada dapat tiket dan juga dapat tentatif program lah, macam pasport macam tu. Dan dapat juga ini. By the way, thank you so much sebab dah menonton saya punya video sampai hujung. Ini adalah pengalaman utama usai. Thank you so much pada yang telah menonton. And cikgu berterima kasih pada yang memberi. Yang tak memberi pun cikgu tetap ucapkan terima kasih sebab cikgu halalkan semua ilmu cikgu. Dan cikgu berharap agar semua pelajar diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Thank you so much kepada ibu bapa yang sanggup buatkan hadiah cantik untuk cikgu. Cikgu sangat menghargainya. Apa hadiah pun cikgu tetap menghargai. So cikgu ucapkan terima kasih. Ini adalah pengalaman pertama usai mengajar dan mendapat hadiah. Itu saja. Jumpa lagi for my next video. Bye bye.